Mengapa siri One Piece live action di Netflix itu begitu hebat dan langsung tidak canggung seperti adaptasi anime yang lain? Rahsianya bukanlah sekadar pada bajet kesan khas yang besar, tetapi pada bos besar itu sendiri. Tahukah anda bahawa Ichiro Oda, pelukis dan bapa kandung siri epik One Piece, merupakan individu yang turun padang dan memilih sendiri barisan pelakon utama untuk siri tersebut? Betul, beliau tidak menyerahkan tugas penting ini kepada sesiapa pun. Bayangkan tahap stres pengarah uji bakat. Hendak mencari manusia getah yang sentiasa tersenyum lebar bukannya satu kerja mudah. Apabila Oda melihat rakaman uji bakat Inaki Godoy untuk watak Luffy, beliau terus ketawa berdekah. Kata Oda, Inaki saling tidak tumpah seperti watak komik yang dihidupkan. Bukan setakat watak Luffy, malah pahlawan pedang Zoro, Nami, Usopp dan Sanji semuanya wajib mendapat cop kelulusan rasmi daripada Oda. Jika Oda geleng kepala, bermakna permohonan ditolak. Jadi, kalau anda berasa pemilihan pelakon ini sangat sempurna, anda tahu siapa patut dipuji.